Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alisha Maira binti Muhammad Nazri dari kelas 3 WM bersekolah di SMK Permaindah. Kod sekolah PA0010. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Haya Bilal yang bertajuk Cerita Bilik Pengetua. Buku ini mengisahkan tentang kejadian benar yang berlaku di pelbagai jenis sekolah. Buku ini mempunyai 196 muka surat dan 52 bab yang berbeza kes. Buku ini berharga RM25 bagi Semenanjung Malaysia dan RM28 bagi Sabah dan Sarawak. Dr. Haya Bilal adalah seorang yang pernah menjadi guru, penolong pengarah dan pensyarah dalam pendidikan selama 27 tahun. Dia bekerja di banyak organisasi pendidikan dan melawat berbagai jenis sekolah. Dia juga berjumpa dengan ramai pengetua dan guru besar yang bergelar pemimpin sekolah kerana banyak mempengaruhi dunia pendidikan. Perjalanan dan pengalamannya dalam mengenal perkara yang terjadi di sekolah dan sebab itulah Dr. Haya Bilal menulis dan berkongsi cerita dalam buku ini. Dan buku ini ialah hasil dia bertemu bual dengan pemimpin sekolah, pengalaman sendiri dan kes-kes benar yang dikutip, olah dan tambah. Dia berkata bahawa pengetua mempunyai pelbagai jenis karakter seperti disiplin, ceria dan berwawasan. Mereka juga suka dipanggil sebagai ayahanda atau bonda dan apabila berurusan dengan pelajar, mereka seperti emak atau bapa kepada pelajar. Dr. Haya ada juga berkata bahawa pengetua juga ada yang jenis kurang keterampilan atau bermasalah. Misalnya cerewet dan suka marah-marah. Tapi zaman sekarang kalau ingin menjadi pengetua mestilah mengikuti kursus di institusi Amiruddin Baki dan mendapatkan sijil NPQEL yang bermaksud National Professional Qualification for Education Leader. Dan dalam menjadi pemimpin sekolah, pengetua dan guru menghadapi banyak ujian yang mencabar seperti isu disiplin, pelajar, peranan media sosial dan hubungan sekolah dengan ibu bapa. Contohnya, zaman sekarang banyak isu sekolah yang masuk ke dalam Facebook, WhatsApp dan tular di sosial media dan boleh menyebabkan susah pengetua dan guru membuat kerja. Dr. Haya berkata, antara contoh isunya ialah pelajar yang kena marah atau ditegur sudah ada ibu bapa yang tularkan ke sosial media atau membuat laporan. Dia juga berkata, pada pandangan dia sebagai ibu bapa yang ada anak di sekolah, cubalah memberi bantuan sedikit kepada guru, pengetua dan sekolah seperti menjadi tangan-tangan yang menyokong atau misalnya menghadiri mesyuarat PIBG untuk penambahbaikan sekolah. Dan jika ada sekolah yang meminta sumbangan untuk program sekolah, silalah hulur sikit bagi yang mampu. Ini juga untuk kemajuan anak-anak atau sekolah. Antara kes dan cerita yang terjadi yang disebut dalam buku ini ialah ada seorang guru yang dipilih sebagai pengetua di sebuah sekolah di negeri kelahirannya. Dia mengetahui pada sekolah itu mempunyai ramai murid yang nakal dan mendapat keputusan akademik yang paling rendah di negeri tersebut. Pada hari pertamanya di sekolah, semasa di himpunan, dia melihat seorang murid yang sedang berbual bersama kawannya. Dia berkata, dia memanggil pelajar tersebut lalu dia menampar pelajar itu dan berkata bahawa pelajar itu tidak menghormatinya sebagai guru. Tidak lama kemudian ada seorang guru yang berkata pelajar yang ditampar itu adalah anak kepada guru penolong kanan di sekolah tersebut. Dan dia pun bersungguh-sungguh meminta maaf kepada guru tersebut dan dalam beberapa hari kemudian berita yang dia menampar anak guru penolong kanan tersebar di media sosial. Antara nilai yang terdapat dalam cerita ini ialah guru dan pengetua seorang yang mempunyai tanggungjawab yang tinggi. Mereka juga seorang yang adil, berdisiplin dan mudah mesra dengan pelajar. Persoalannya, mengapa kita perlu membaca buku ini? Ia kerana buku ini dapat memberi pengajaran kepada murid dan teladan kepada guru-guru yang ingin menjadi pengetua.